Hai semua, geng pencinta sejarah dan penonton YouTube. Selamat datang ke sesi penerangan pantas kita hari ini. Kita nak merungkai satu rahsia besar, cetak biru sebenar Kesultanan Melayu Melaka. Dan pastinya, tokoh-tokoh legenda yang membina empayar ini dari kosong. Sediakan nota anda sebab kita akan selami legasi mereka ni secara mendalam. Okey, jom lalu silibus kita hari ini sekejap. Kita akan mula dengan hierarki masyarakat, kenal pasti anatomi seorang tokoh terbilang, petakan legasi peribadi para sultan dan pembesar, dan akhir sekali, kita simpulkan impak luar biasa mereka. Jom kita mula. Bahagian pertama, hierarki masyarakat Melaka. Sebelum kita boleh kenal dengan pemimpin legenda kita ni, kita kena faham dulu struktur masyarakat yang mereka pegang waktu tu. Bayangkan masyarakat Melaka ni macam satu piramid yang sangat kukuh. Apa yang menariknya, ia terbahagi dengan sangat jelas. Di bahagian atas, kita ada golongan pemerintah iaitu sultan dan para pembesar yang pastikan pentadbiran berjalan lancar. Di bahagian bawah pula, golongan diperintah, rakyat setia dan hamba yang menjadi enjin ekonomi dan tenaga kerja kerajaan. Dua-dua golongan ni saling memerlukan. Bahagian 2, anatomi tokoh terbilang. Jadi, masyarakat dah disusun cantik, tapi siapa sebenarnya arkitek-arkitek sejarah yang memacu kejayaan luar biasa Melaka ni? Definisi ni memang sangat penting. Lebih-lebih lagi untuk exam anda. Tokoh terbilang ni bukan sekadar orang yang famous tau. Mereka ni adalah wira yang sangat dihormati sebab jasa dan pengorbanan ekstrim mereka betul-betul secara fizikal membina negara. Untuk jadi seorang pembina empayar yang sejati, ada 5 ciri yang wajib ada. Tak boleh kompromi. Anda kena gigih majukan Melaka, berani pertahankan negara, taat pada pemerintah, bijak atur strategi dan yang paling mencabar, sanggup ketepikan kepentingan diri demi negara. Bahagian 3, legasi Sultan Melaka. Dengan ciri-ciri elit tadi, mari kita kaji arkitek paling atas dalam piramid kita, barisan para sultan. Garis masa ni ibarat acara lari berganti-ganti yang epik. Bermula dengan fasa pengasas, kemudian beralih ke fasa pengukuhan, masuk ke era perkembangan budaya yang pesat dan akhirnya fasa perlindungan yang utuh. Setiap sultan sambung kerja sultan sebelumnya. Kita mula dari garisan permulaan. Parameswara. Visi dia ni memang lain macam. Dia bukan sekadar terjumpa sebuah kawasan kampung nelayan biasa. Legasi terbesarnya adalah nampak potensi tempat tu dan transformasikannya menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang digeruni. Seterusnya, Sultan Muzaffar Shah. Bila Melaka dah mula kaya raya, duit banyak masuk, mesti kena ada sistem yang kuat kan? Kalau tak, huru-hara lah jadinya. Jadi, legasi baginda adalah mengukuhkan jentera pentadbiran dan wujudkan sistem undang-undang yang sangat mantap. Lepas tu, boom, Melaka cecah zaman kemuncak keemasan di bawah Sultan Mansur Shah. Legasi baginda ni lebih ke arah intelektual. Beliau angkat Melaka dari sekadar pasar dunia menjadi pusat tamadun, penyebaran Islam dan hub pendidikan terhebat di Nusantara waktu tu. Yang keempat, Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau ni hero bab keselamatan. Fokus beliau sangat tertumpu kepada rakyat. Ada kisah legenda yang kata, beliau sanggup menyamar waktu malam, turun padang nak tangkap pencuri sendiri, semata-mata nak pastikan jenayah Sifa di Melaka. Bahagian 4, legasi pembesar Melaka. Sultan sehebat mana pun, mustahil boleh tadbir empayar perdagangan raksasa seorang diri. Ini bawa kita kepada barisan pembesar. Dekat sinilah kita jumpa dinamik duo paling epik dalam sejarah. Anda ada Tun Perak sebagai otak genius bahagian pentadbiran kerajaan dan gandingan sempurnanya, Hang Tuah, pakar strategi pertahanan laut merangkap diplomat terulung. Nak faham betapa besarnya kuasa seorang bendahara ni, cuba bayangkan beliau sebagai CEO sebuah empire korporat. Beliaulah penasihat paling rapat dengan Sultan, memastikan semua urusan kerajaan berjalan macam jam, malahan memangku tugas Sultan bila baginda tak ada. Itulah legasi pentadbiran cekap Tun Perak. Manakala Laksamana pula, peranan beliau ibarat gabungan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negara hari ini. Bayangkan tanggungjawab menjaga kelancaran jalan laut dan mematahkan ancaman musuh jatuh di bahu beliau. Ditambah pula jadi duta kerajaan. Tanpa perairan yang selamat, ekonomi Melaka memang akan lumpuh total. Bahagian kelima, kesimpulan pembina empayar. Jom kita cantumkan semua kepingan puzzle sejarah ni dan tengok apa hasil titik peluh mereka. Pendek kata,
Tokoh-tokoh cemerlang ni, mereka beroperasi dengan sangat cekap mengikut peranan masing-masing. Hasilnya, Melaka bertukar dari sebuah penempatan biasa menjadi sebuah kerajaan yang gila-gila kuatnya, sangat aman dan gah dikenali di seluruh pelosok dunia. Sebelum kita habiskan penerangan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan cepumas untuk dibincangkan. Bila kita tengok balik legasi-legasi hebat tadi, antara kegigihan, keberanian, kebijaksanaan dan kesanggupan berkorban, ciri manakah yang paling mendesak, yang paling kita perlukan untuk pemimpin-pemimpin kita pada hari ini? Komen kat bawah dan teruskan semangat belajar sejarah. Kita jumpa lagi nanti.